Akhirnya, kerajaan buat pusingan U juga. Semalam, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan mengumumkan bahawa buah Apple dan Oren import akan dikecualikan daripada cukai jualan dan perkhidmatan selepas menerima kritikan daripada rakyat kebanyakan. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira keperluan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah yang menjadikan buah-buahan tersebut sebagai pilihan utama dalam pemakanan harian. Dengan pengumuman ini, kita menyaksikan satu lagi pusingan U daripada kerajaan selepas rakyat menyuarakan keresahan mereka. Barangkali mereka yang menggubal dasar ini tidak memahami realiti rakyat, kerana ada penyokong kerajaan sendiri yang mendakwa tidak terkesan kerana tidak memakan Apple atau Oren. Datuk Wira Haji Amir Ali Maidin turut menyifatkan pengenaan SST terhadap buah-buahan rakyat sebagai tidak masuk akal, sambil menjelaskan bahawa bekalan buah-buahan tempatan seperti pisang juga tidak mencukupi dan sebahagiannya perlu diimport. Cukai terhadap buah-buahan asas seperti Apple, Oren dan pisang yang merupakan pilihan sihat dan mampu milik meningkatkan beban kos sara hidup golongan berpendapatan rendah. Beberapa ringgit mungkin tampak kecil, tapi bagi mereka yang bergelut, ia sangat bermakna. Ada pula yang berkata, tak makan Apple atau Oren pun takkan mati, seolah-olah meremehkan kepentingan pemakanan sihat dalam kehidupan rakyat. Sikap begini hanya menambah tekanan apabila rakyat terpaksa memilih antara membeli buah-buahan atau ubat-ubatan. Sepatutnya, kerajaan turun padang dan membuat kajian menyeluruh sebelum membuat dasar, bukannya tergesa-gesa mengenakan cukai ke atas barangan asas demi mengejar hasil. Tindakan sebegini menunjukkan jurang pemahaman antara pembuat dasar dan realiti hidup rakyat. Jika setiap kali rakyat perlu bersuara lantang baru dasar dikaji semula, apakah peranan menteri dan pegawai yang sepatutnya menilai impak lebih awal? Lebih malang, apabila suara rakyat dilabel sebagai anti kerajaan hanya kerana mereka menegur. Saya sarankan agar kerajaan kembali ke prinsip asas pentadbiran yang adil, buat dasar dengan memahami denyut nadi rakyat, bukan sekadar bergantung pada angka. Dengarlah ketika rakyat masih berbisik, bukan hanya selepas mereka terpaksa menjerit.